Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersempena akhir tahun Hijrah Islam pada tahun ini, mari sama-sama kita mengambil kesempatan untuk memohon keampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita tidak tahu sempat atau tidak kita bertemu lagi pada tahun hadapan. Jadi mari sama-sama kita memohon keampunan dengan bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Taubat? Alah, aku pun muda lagi. Nantilah taubat ni. Bila pun boleh. Sikit lagi. Aduh, mak kau pula. Aduh. Assalamualaikum, Hello, Mak. Mak buat apa? Aduh, Mak. Kenapa kau kau, Mak? Mak dah solat ke belum? Kejap lagi lah boleh solat. Jangan lupa solat je. Okey. Tengok mati dah. Aduh, kacau betul lah. Tengok wayang macam best juga. Hello Jai, ada mana? Jom.